Ramai tak tahu makanan ini boleh tingkatkan air mani lelaki. Yang ketiga, pisang baik untuk otot kawalan ejakulasi. Pisang kaya dengan potasium yang membantu otot-otot di kawasan pelvik berfungsi dengan lebih baik. Otot pelvik yang kuat sangat penting untuk mengawal ejakulasi dan mencegah premature ejaculation. Yang terakhir, walnut. Tingkatkan kualiti sperma. Walnut adalah antara makanan yang paling kaya dengan omega 3 yang membantu meningkatkan pengeluaran sperma yang sihat. Kajian daripada University of California mendapati bahawa lelaki yang makan walnut secara konsisten mempunyai sperma yang lebih kuat, pergerakan sperma yang lebih baik. Omega 3 juga membantu mengurangkan keradangan dalam badan dan melancarkan peredaran darah yang penting untuk mengekalkan ereksi yang sihat. Masalah tewas awal dan mati pucuk bukan sekadar masalah mental atau fizikal, tapi juga berkait rapat dengan pemakanan. Kalau anda nak pastikan prestasi kekal mantap, mula kawal makanan harian dan pastikan badan cukup dengan nutrisi penting seperti zinc, flavonoid, omega 3 dan juga potasium. Jangan biarkan masalah ini makin teruk. Cuba ubah pemakanan anda sekarang dan lihat perubahan dalam beberapa minggu. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe untuk lebih banyak info tentang kesihatan lelaki. Jumpa dalam video seterusnya.